welcome back to my channel. Hari ni saya nak cerita tentang haiwan peliharaan saya. Dan kau nak tahu dia apa benda? Okay, saya beritahu Dia ialah kapibara. Dan kita mula daripada yang mula-mula saya beli. Okay, jom kita tengok. Okay, ni kapibara yang saya mula-mula beli dulu. Dan dia bernama King Le. Dia nama dia King Le dan saya beli di Shopee. Berharga RM14 saja. Dan bila kau beli tu, kau akan dapat baju dia dengan pelampung dia. Kita pakaikan pelampung dia dulu. Aduh. Okay, kita dah pakaikan. Kau nampak tak? Cuma pelampung dia itik. Dan kita ada baju dia. Baju sangat senang pakai ya. Macam ni. Nampak macam ni kan? Kau tak tahu pakai, kau tengok ada video saya pakai macam ni. Kan? Tada! Pusingkan ke belakang dan masukkan dekat sebelah celah ni. Okay. Tada! Dan kita buka dia senang. Kau buka balik kat sini. Dan kat sini. Kita buka. Dah siap review yang ni. Kita review yang kedua pula. Jom. Tuh. Dapat. Okay, ni kapibara yang kedua. Kita dah dapat. Ni kapibara yang kedua. Dan dia bernama Kina. Sama juga macam Kina tadi, saya beli di Shopee. Dan dia berharga RM17 sahaja. Dan dia ada topi dia. Comel guys. Bear. Topi ke apa dah? Tak tahulah. Topi lah guys. Topi. Mata dia macam ni. Tak nampak. Dan bulu dia lembut sangat. Okay. Dan kita review kapibara yang ketiga pula. Jom. Okay guys, kita dah dapat yang ketiga. Iaitu kapibara yang ketiga. Kapibara dia ada dia punya tu baju. Dia gemuk sangat, kita tak boleh letak atas meja tu. Kena letak tolong. Ni baju dia. Betul-betul. Langkan tangan. Nanti datang ke beg. Ni letter. Bayar. Tu ni letter tu baru di media sosial. Salah. Dan kita pakaikan baju. Ni mesti DIY. Kita pakaikan baju dia. Yang tengok tak? Rapi guys. Okay, comel tak? Okay, kita review yang ketiga. Mantap kan? Dan kita ada yang keempat, tapi bukan patung. Kita ada botol. Ni botol dia. Tadi comel. Kapibara tu tengah makan kerupuk. Kau puasa tak? Kau puasa? Kan kita dah raya. Kau puasa 6 ke? Kalau kau puasa, kau komen tahu. Kalau kau puasa, kau komen. Okay, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Bye bye. Jumpa lagi